Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Sarah Wajiha binti Muhammad Fadli, wartawan BIS TV PSS SK Bandar Baharu. Hari ini 2 Julai 2026 bertempat di SK Bandar Baharu sedang berlangsungnya program ceramah asas pembentukan Sasiah Unggul dan Soleh. Bersama penceramah kita pada hari ini, Aki Fairuz Al-Jengkawi. Jom! النور تاج البدر يبرزها نجما يشع بأنوار وأنوار مبارك زوجها جاءت على دمر زوج النقاء بتتويج وإبهار كل القلوب تناهت في السنة فرحا بالحسن يبرق في حسن وإصرار كل القلوب تناهت في السنة فرحا بالحسن يبرق في حسن وإصرار. Bersama kita sekarang Aki Fairuz, penceramah kita pada hari ini. Aki, apakah pantang larang terbesar dalam membentuk sasiah yang baik ini? Antara pantang larang yang kita kena faham bila nak membentuk sasiah diri adalah cabaran daripada kawan-kawan. Sebab kita ni tamat-tamat sekolah rendah ni dia banyak dipengaruhi oleh kawan-kawan dia sendiri. So kena pilih kawan-kawan yang baik, sebab bila kawan ni vape, kita vape lah. Kawan rempit, kita rempit. Kawan tengok benda bukan, kita pun tengok benda bukan. Lepas tu yang kedua, kena hati-hati dengan penggunaan social media ataupun gadget dan handphone. Sebab hari ni kalau kawan kita sendiri banyak yang ketagih kan. Jadi dalam program ramai juga yang kata tak tidur malam main game segala bagai. Dan main game tu satu hal lah, dengan tak semayangnya dan tak buat kerja sekolah. Tapi yang kita lebih takut, diorang ada social media dan berinteraksi dengan orang luar, dengan tak siapa-siapa dan bahasa-bahasa yang diorang dapat. Kadang-kadang orang Malaysia tapi cakap Indonesia. Tengok konten dia dari Indonesia kan, dan kadang-kadang ada mencarut dan segala bagai. Dan sebab itulah antara pahalang terbesar dia, cabaran dia untuk jadi pelajar yang baik, berakhlak mulia ni, benda-benda ni lah, kawan-kawan, social media. Dua benda ni kena jaga betul-betul. Tu je. Terima kasih Aki atas perkongsian yang sangat padat dan berinspirasi. Ya. Itu saja dari saya, Sarah Wajiha binti Muhammad Fadli, wartawan BIS TV PSS SK Bandar Baharu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Your best buddies. Bye.